Ini owner RS ke berapa yang nak jual motor, dapat dah fed up dengan masalah motor RS ni. Aku tak boleh nak kira dah semuanya kan. Sebab tu masalah RS ni ramai terkena, punca antara dia ialah all strainer sebenarnya. All strainer daripada balancer apa semua lain-lain lah kan. Tapi all strainer pun masalah juga. Ramai macam package overhaul kita, kenapa persoalkan, kenapa minyak hitam 1.2 liter kita orang cas sampai 2 botol padahal pakai sebotol. Sebab aku nak cerita PL perangai RS ni kan. Siapa yang dah biasa buat tahu lah dia perangai kan. Waktu overhaul, memang waktu dah siap apa semua memang kita cuci lah kan. Bila pasang waktu running, kita akan buka, kita akan cuci 2 kali cuci. Bila dah bagi kat customer running 500 km, kita langsung datang balik bengkel. So servis minyak hitam, kita akan buka, kita akan cuci lagi sekali. 3 kali kita cuci all strainer. Sebab tu dalam package overhaul kita orang, minyak hitam 1.2 liter kita bagi 2 botol. Suruh beli 2 botol sebab kita akan suruh follow up untuk servis all strainer. Make sure betul-betul bersih. Dia leceh sikit kalau motor lain lepas overhaul apa semua, pasang apa semua, running tengok cek minyak hitam cantik semua ni dah cukup. Sama juga kalau macam case untuk minyak tiba head block jam, contohlah punya cam holder jam apa sebab punca minyak hitam tak cukup naik dekat atas. Sama juga. So kebanyakan orang kadang-kadang dah just tukar cam holder, lepas tak pun tukar head block, lepas tu cek minyak hitam melecet tu cantik, oh ni oil pump confirm tak masalah ni. Lepas tu pasang balik apa semua, lepas tu jalan macam biasa. Ini pun ramai terkena. Biasanya kita akan buat apa? Walaupun tembak cantik atas, kalau kena kes macam tu, buka juga belah clutch korang ni, cuci all strainer. Confirm pun sumbat juga. Itu baru-baru ni kes pun ada juga yang jadi baru tukar head block. Lepas tu jalan tak sampai 10 meter, jam balik. Aku dah agak lah sebab apa sebenarnya kan. Benda yang sama lah. Sebab tu korang yang user RS yang rosak, Extreme apa semua ni, jaga minyak hitam, jaga all strainer. Jagalah elok-elok. Sekali rosak kadang harga baiki dia tu. Macam boleh beli motor sebiji second ke baru lah.